Matematik tahun 1 muka surat 24. Aktiviti 3. Isi tempat kosong dengan kombinasi nombor yang betul. Soalan A. 1 tambah 5. Jawapannya adalah 6. Jadi kita tulis dekat sini 6. Jadi dekat sini juga 1 dan 5 adalah 6. Okey. 1 tambah 5, 6. Mudah kan? Okey, soalan B pula. 4 dan 3 sama dengan 7. Jadi kita tulis dekat sini 7. 4 dan 3 ialah 7. Jadi kita tulis juga dekat sini 7. C pula. 4 dan kosong, kurungan ni tak tahu berapa, sama dengan 10. Jadi berapa dalam kurungan ni ialah 10. 4 tambah dalam ni sama dengan 10. Jadi kita kena kira 4 tambah berapa sama dengan 10. Jadi setelah saya kira 4 tambah 6 sama dengan 10. Kita letak 6. 4 tambah 6 sama dengan 10. 4 dan 6 sama dengan 10. Mudah je kan? Soalan D pula. Dalam kurungan dan 8 sama dengan 10. Berapa yang kita perlu tambah supaya 8 ni jadi 10? Jawapannya adalah 2. 8, 9, 10. 2 tambah 8, 10. So, jawapannya adalah 2. 2 dan 8 adalah 10. Soalan E pula. 3. Jawapannya ada 3. 1 dan berapa sama dengan 3. Jadi kita kena kira. Dekat sini 1 tambah berapa? Jawapannya 3. Jadi jawapannya adalah 2. 2 tambah 1 adalah 3. Betul tak? Jadi 3 ialah 1 dan 2. Kita tulis 2 dekat sini. Soalan F pula. Jawapannya adalah 4. 2 tambah berapa sama dengan 4? Jadi 2 tambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi 2 ialah 2 tambah 2. 2 tambah 2. Soalan G pula. Jawapannya adalah 3. Berapa tambah 3 sama dengan 3? Jadi disebutkan ni 3. Jawapannya 3. Dalam ni pun 3. Jadi dekat sini adalah 0. 0 tambah 3 sama dengan 3. Jadi 3 ialah 0 tambah 3. Soalan F. Soalan H. 8 jawapannya. Jadi berapa tambah 3 sama dengan 8? So jawapannya adalah 5. 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi dekat sini 8 ialah 3 dan 5. Jadi ini adalah jawapannya matematik tahun 1 muka surat 24.